dia punya body kit GR. Carilah berapa harga dia. Kita nak buat kereta ni jadi premium, original looks. Baru beli tahap 40 ataupun AJ 40 lah. Nak dekat raya mungkin ramai baru beli kereta kan. Tak tahu nak pasang apa dekat Taha ataupun Alfa Wildfire lah yang baru, yang 40 punya kan. Dia tinggalkan kereta ni 5 hari. So apa yang dia buat? Yang dekat depan ni lah. Pertama, sebenarnya dia ambil package raya. Package raya ni dia ada siap sekali dengan entertainment. Entertainment ni dia ada Android interface. Dia ada Android roof monitor. Android roof monitor ni dia add on. Okay, package raya kita tak ada, dia add on. Kemudian dia ada premium experience sound system. Inilah nampak. Ada kabel dia, ada woofer, ada speaker, ada tweeter. Okay, owner ni pilih yang dia punya body kit ni GR Sport. Korang google lah sendiri, ini Taha 40, dia punya body kit GR. Carilah berapa harga dia. Kita nak buat kereta ni jadi premium, original looks. Kita nak buat lah dekat kereta ni. Apa yang dia upgrade dekat dalam kereta ni, kita nak tunjuk lah dia punya result kan. Spek dia bukan biasa-biasa tuan-tuan dan puan-puan. Ini dia ambil yang GR punya tau. Okay, dia punya ni pun GR, push start button dia. So dia punya steering dia pun steering dia GR. Sebab tu aku pakai sarung hitam ni. Kena jaga. Okay, sebab kalau tak masa pasang, kita ada pasang dia punya cover ni tau. So kita nak deliver dah ni, owner kat depan tu. So seat pun kita cover. Sebab dia punya seat ni kalau tercocok tu ada benda-benda tajam memang terus luka lah. So dia pasang Android interface. Android interface macam mana Android interface? Ni Android interface. Dia ada fungsi Android. Dia ambil dashcam. Dia pasang dashcam. Lepas tu dia ada ambient light. Premium dia punya ambient light. Kemudian dia buat Android roof monitor. Android roof monitor ni dia ada remote tau. Dia independently bergerak daripada yang depan punya. Okay, so kita boleh on, kita boleh off menggunakan remote lah. So function-function Android semua ada dalam Android Phone Monitor ni. Apa lagi yang dia buat? Dia pasang tinted. Kereta ni baru keluar showroom. Memang dia parking kat sini, dia suruh buat semua. Senang, nanti nak balik kampung terus. Ni berapa hari lagi nak puasa, betul nak raya kan. Apa lagi dia buat? Dia TPMS. Ni TPMS punya reading. Dia punya indicator lah. Dia punya sensor dia dekat tayar. Lepas tu dia buat smart tag built-in. Dekat Malaysia ni banyak smart tag. Dekat KL lah mainly. Kalau nak balik kampung pun kena lalu smart tag kalau beli KL. So dia memang locate cun-cun. Positionkan tu memang cun-cun. So tinggal masukkan kad je. Ni memang original look. Semua ni faham. Memang faham owner nak original looks. Maintain original punya view tu. Itu saja untuk kereta ni. Settle. Okay, kita nak deliver dekat owner. Owner dah sampai ni? Dah sampai dah. Owner nak ambil dah. Okay, jom kita deliver dekat owner. Jadi untuk anda yang pakai Taha ataupun AJ 40, nak upgrade apa-apa item, security, accessories, apa-apalah, boleh je Roger. Sound system, boleh. Pergi dekat profile, pilih je apa-apa button yang boleh kita contact, kita jumpa anda dekat Easy Drive.